kepentingannya lah. Yang tadi ayah kata ilmu tasawuf tu adalah ilmu hati, ilmu yang mendidik hati kita supaya dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab yang ayah cakap tadi ada 4 golongan. Umat Rasulullah ni ada 4 golongan. Jadi yang pertama ialah golongan yang dipanggil orang awam. Orang awam ni bangun tidur je, dia terus fikir nak pergi kerja kan, ataupun dia nak pergi sekolah, dia nak pergi kerja kan. Jadi pergi kerja, pergi je. Dia sebenarnya dia tak mempelajari ilmu fardu ain. Sebab kalau kerja tu, kerja yang baik untuk mencari nafkah dengan niat kerana Allah Ta'ala, sepanjang kerja tu dia dapat pahala. Dia macam ibadat. Kalau pergi kerja tak apa-apa, tak ada niat apa-apa, oh ini hujung bulan dapat gaji, dan gaji kita nak bayar kereta, kalau gaji naik boleh beli kereta yang lagi yang canggih kan. Itu orang awam lah. Dia cuma untuk memikirkan kesenangan dunia. Dia kurang ataupun dia tak berapa tahu tentang kesenangan akhirat. Dia tak fikir. Sebab itu yang dikatakan orang yang bijaksana ialah orang yang sentiasa memikirkan tentang akhirat. Sebab hidup ni bukannya lama. Kalau umur dah 40 tahun, kalau ikut purata, tinggal 20 tahun lagi hidup. Macam Rasulullah kata lah, tinggal 20 tahun. 20 ke 25 lah. Jadi takkanlah kita nak bermati-matian, baru nak pinjam itu, pinjam ini, sebab nak hidup senang. Kadang-kadang selalunya orang dah menjelang pencen tu, baru dia dapat semua, buat rumah besar dan sebagainya, akan duduk 2-3 tahun. Habis masa singkat. Jalan. Masa memang sangat singkat. Jadi bila dia pergi bertukar alam dekat sana nanti, apa yang dibawa dengan kualiti ibadah dia yang masih lagi macam dulu, masih kecil-kecil. Jadi buku Asal Fardu Ain ni kita sebenarnya dah belajar semua macam mana cara solat kan. Cuma kita baca, kita semak satu-satu. Macam ambil air sembahyang kan. Apa niat ambil air sembahyang? Kau niat kau macam mana kalau ambil air sembahyang? Nama itu wudu'an lillahi ta'ala. Nama itu wudu'an. Wuduk kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala saja aku wuduk dalam hati. Saya wuduk kerana Allah Ta'ala lah. Kau macam sama. Sebenarnya ada satu kalau kita semak. Betul, ada panjang lagi. Dia boleh, tu betul, tapi ringkas sangat. Tak ada. Bukan ringkas sangat. Fardu dia tak ada. Fardu lillahi ta'ala. Kita kena ada. Mana wuduk? Nombor 58. Wuduk ni tak kata kalau ringkas pun okey kan? Kalau macam tu lah, kita solat kan, memang dah start tu. Kita niat kan dah terlintas je hati, kata nak solat zuhur imam, boleh je terus ni tanpa lafaz Allahu Akbar, lapas tak payah, dia dalam hati. Nak kena apa lah. Kita pergi ke masjid contoh, imam dah nak habis apa Fatihah kan, kena cepat kan. Pergi je, tapi niat waktu situ pun kita dah niat saja aku solat zuhur. Kita nak pergi. Belum. Kita nak ke saw tu, kita dah jalan dalam masjid lah. Yang itu mazhab lain. Hanafi ke apa. Tapi kalau kita ikut ahli sunnah wal jemaah, ikut yang Imam Syafi'i, jadi dia kena takbir tu, masa takbir tu kita niat. Sebab takbir kan wajib. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar, itu hati kita niat. Tak sesuainya saja aku sembahyang. Dalam hati tu, hati yang bercakap. Sebab ini melibatkan hati. Perkataan yang sahaja aku solat tu sebenarnya lagi menguatkan lagi kita punya apa? Aku solat je pun boleh. Menguatkan lagi niat kita. Aku solat zuhur je boleh. Aku solat zuhur 4 rakaat yang tinggal. Fardu mengikut imam lillahi ta'ala. Kalau macam saya cakap tadi, aku
nak solat ikut imam pun dah boleh lah sebenarnya, dah sah lah kan. Sebab dia berniat. Kalau yang terbayang je nak niat, ni nak memang nak buat solat, bukan nak buat benda lain. Yalah. Yang ustaz kata yang panjang tu sebab untuk menambahkan keyakinan kita. Lafaz, Untuk solat lah. tu lafaz. Tak dalam hati je. Lafaz pun sama lah. Sebab bila lafaz kita dengar, nanti dia sampai Mula lafaz betul ni lah. kolbu. Inilah sebenarnya. Sebab itu ini boleh dijadikan sebagai satu panduan. Sama ada yang kita ni kita dah buat ataupun kita belum buat. Kita semula basuh tangan dan semua dulu. Yang nak ditekankan satu lagi, yang itulah. Dan masa kita solat tu, kita jangan ingat yang lain. Jadi kita pastikan yang bertemu ni semua bacaan-bacaan dalam solat tu kita faham. Kita kena doa kan. Masa rukuk ke masa sujud kan. Duduk antara dua sujud kan, kita baca doa 8 permintaan. Kita cukup lah 8. Barulah kita usyuk, kita nak apa dengan Allah Ta'ala. Kita cakap dengan Allah Ta'ala, Rabbi firli. Rabbi firli. Rabbi firli mana, ya Allah, ya Tuhan tu, ampunilah aku. Segala dosa-dosa kita minta ampun. Jadi diringkaskan dalam Rabbi firli. Warhamni. Warhamni ni kita minta belas kasihan daripada Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Warhamni, wajburni, mana tingkatkan kita punya darjat. Wajburni, warfa'ni, yang itu wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, tingkatkan kita punya ketinggian darjat tu. Wahdini wa'afini wa'afani. Wahdini wa'afini wa'afani wa'afani warzuqni, rezeki. Warzuqni. Dalam ni pun ada ya? Tinggalkan Ayat awal ya? rezeki lah kepada Allah Ta'ala. Rezeki, warzuqni. Dan baru wahdini, beri petunjuk yang betul. Sebab Allah je yang boleh bagi kita petunjuk. Warzuqni wahdini, warzuqni wahdini wa'afini. Sehatkan tubuh badan, sehat, wa'afini. Jadi kita minta, dan ma'fu'ani, lah ini maaf, minta maaf. 8 tu ingat, 8 permintaan. Solat kan kita berkata-kata dengan Allah Ta'ala, dan kita minta sesuatu daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tak minta apa, kalau kita solat kan dengan cepat,